Assalamualaikum. Okey geng, so ni aku nak review dekat neck holder telesin untuk siapa yang nak buat POV, nak mancing, nak naik motor. Memang aku recommend brand ni. Sebab apa? Boleh tengok kat sini dia boleh rotate 360 degree lah. Atas bawah sini boleh rotate. Dekat sini ada magnet untuk elok daripada jatuh. Lepas tu dia punya neck holder ni dia grip. Nampak? Dia round neck. Dia bukannya yang terputih kat tengah ni. Lagi safety lah. Okey, lagi satu cara nak buka dia, kat sini ada butang tekan je kat sini. Nanti ada buka pasang kat leher. Okey. So jom aku review dia punya POV dia neck holder telesin ni. Okey geng, ni contoh aku dah pakai. Dia memang selesa dan dia tak jatuh sebab yang ni dia tutup habis. Belakang dia macam ni. Compare dengan yang lain kan dia pakai 10 taruh kan. Tapi yang ni dia full. So lagi selesa, lagi kemas lah. Apa lompat pun tak jatuh kan ni. So memang aku recommend. Okey geng, so siapa nak dapatkan neck holder telesin ni, aku dah letakkan link dekat bawah. Apa boleh beli kat situ lah. Kat situ apa boleh tengok berapa hampa dapat untuk neck holder telesin ni. Okey. So kalau ada benda nak tanya lagi boleh komen kat bawah. Assalamualaikum.